هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Assalamualaikum warahmatullahi فبأي آلاء lambat ni. Aduh. ربكما تكذبان. Jaga dulu ya. Nak ke mana tu? Saya dah lambat ya. Nantilah cerita. Yelah lambat, nak ke mana? Nantilah ya. Astaghfirullah, budak ni tak habis-habis dengan kelang kabut dia. Aduh. Sadaqallah. Tak pula. Sudah. Sudah, kau tak kejar kan? Awak lagi main tu. Tengok, banyak ikan ni bawah. Dah tapi tu lah saya jadi pun semalam. Tak apa je bawah. Tu. Ikan mari tu. Ambil. Balik pun bawah. Nah. Oi. Banyak ke? Astaghfirullahalazim. Kau dah kenapa? Pergi kelang kabut, balik baran-baran. Orang penat-penat buat kerja. Susah sangat kena hargai. Hargai apa ni? Cerita kat ayah. Apa masalah kau? Pak Wahab tu lah. Ada ke patut bagi Gapar tu jawatan AJK? Patutnya saya ni lah. Saya penat buat kerja. Kita ni kenalah ikhlas buat kerja. Ikhlas. Apa yang saya tak ikhlas ke? Dah, dengar cakap ayah ni. Kau tahu, ikhlas tu bukan boleh dibuat-buat. Kalau kita betul-betul ikhlas, biarlah kita ikhlas dengan Allah dulu. Kau faham tu? Dah lah, malas cakap ayah. Pergilah tidur. Ikhlas tu bukan boleh dibuat-buat. Kalau kita betul-betul ikhlas, biarlah kita ikhlas dengan Allah. Kau faham tu? Waalaikumsalam. Oh, ada. Kau tak ada. Main dulu. Ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi. Telah lama diri ini dalam lena. Kini sudah sedar. Keyakinan manusia itu tidak perlu tergantung kepada orang lain. Tetapi bagaimana dia yakin untuk membuat perubahan ke arah kebaikan.